Inilah dia skuad Harimau Malaya yang bakal bermain di Piala Dunia tak lama je lagi. Sabar, gurau je. Kadang-kadang yang tengok ni tak faham gurauan dengan sarkazm. Yang diorang tahu rekod video saya buat compilation. Itu je lah kerjanya. Daripada korang buat benda tu, eloklah adik-adik pergi tolong mak-mak dekat dapur. Ataupun yang tak pergi terawih tu, pergi terawih. Terawih kat sana kan kejap. Okay, so ramai yang mula komen pasal skuad Malaysia ni sebab nampak macam tak ada perubahan pun. Okay, jom sembang sikit. Sebelum tu, korang yang minat konten-konten bola sepak boleh tekan butang follow. Dah tekan. Mantap! Pertama sekali yang orang tak faham, kenapa Sumarih masih dipanggil, kenapa Nacho Insa masih dipanggil. Ya, aku tahu Nacho Insa memang masih lagi dalam skuad utama JDT. Tapi tengoklah game hari tu. Ramai kan yang maki dia kan. Apa yang dia buat dekat midfield tu kan, macam tak provide apa-apa. Lepas tu kalau korang ingat dekat Piala Asia dulu ataupun kelayakan Piala Dunia hari tu, Nacho Insa tak membantu dalam Harimau Malaya. Mungkin dia boleh perform dengan JDT, tapi nampak macam dia tak function pun dekat skuad Malaysia. So bolehlah kot panggil orang lain. Tapi yang aku suka ada Nazmi Faiz. Dah lama juga tak nampak. Okay, yang lain tu lebih kurang sahaja, tak ada apa-apa perubahan, tak ada player baru pun. Player warisan ke, player naturalisasi yang baru ke, memang tak ada. Sebab apa? Sebab kita ni lepas ni nak lawan yang mudah-mudah je. Nepal, Vietnam, Laos. Boleh makan kot. Nanti tunggu Tunggu nanti player-player kita yang datang daripada kelab-kelab Real Madrid, Barcelona, kelab-kelab Belanda nanti akan join Harimau Malaya. Macam biasa, gurau je, jangan screen record, jangan buat compilation, tak payah. Tak payah buat compilation. Tak ada orang nak tengok. Alright, itu saja guys. Assalamualaikum. Ciao.